Emas adalah logam berharga yang terhad. Setakat hari ini sahaja, anggaran lebih 210,000 tan emas telah dilombong sepanjang sejarah manusia. Jumlah ini termasuk yang disimpan dalam bentuk jongkong, barang kemas, Rizab Bank Pusat serta yang digunakan dalam industri. Kajian geologi menunjukkan baki emas yang masih boleh dilombong dengan teknologi semasa hanyalah sekitar 50,000 sehingga 60,000 tan sahaja. Dengan kadar perlombongan tahunan sekitar 3,000 tan setahun, dunia dijangka akan mencapai titik maksimum pengeluaran emas dalam tempoh 15 sehingga 20 tahun akan datang. Apa implikasinya jika emas habis dikorek? Emas akan jadi semakin bernilai dan eksklusif dan harganya berpotensi melonjak lebih tinggi kerana bekalan baru semakin berkurang. Sedangkan permintaan terus meningkat. Inilah sebabnya emas dianggap penyimpan nilai sejati. Ia bukan sahaja kalis inflasi tetapi juga kalis masa depan. Dengan bekalan yang semakin menyusut, memiliki emas hari ini bermakna anda memegang aset yang akan menjadi semakin sukar didapati di masa hadapan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya. 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.